Hai adik-adik semua, Abang teruja betul nak sembang dengan korang hari ni. Di hari ni, kita nak sembang macam mana kita nak bina asas yang kuat, kukuh dan paling penting, ajaib untuk hidup kita sebagai seorang Muslim yang hebat. Macam tu jugalah perumpamaannya dengan diri kita ni. Okey, jom kita selami benda ni dalam-dalam sikit. Rukun Islam, inilah dia tiang asas paling penting dalam agama kita yang wajib diamalkan oleh setiap Muslim. Korang anggap je rukun Islam ni macam plan tindakan rahsia atau blueprint magis kita lah untuk jalani hidup hari-hari dengan penuh cemerlang. Dan yang paling best pasal blueprint majis ni, ia bukan dicipta oleh manusia biasa tau. Ia datang direct daripada pencipta kita yang maha hebat. Macam yang disebut dengan sangat indah dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Pendek kata, Islam ni pelan kehidupan paling perfect yang Allah SWT sendiri dah luluskan untuk kita guna. Dalam pelan tindakan kita ni, ada 5 tiang utama yang kena kita pacak betul-betul. Syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Jom kita beralih ke bahagian seterusnya dan tengok macam mana benda ni dibina. Kita start dengan pembinaan tiang nombor 1, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah kan berbunyi, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini ikrar magis kita, janji pertama kita tahu untuk jadi seorang Muslim sejati. Korang tahu tak kenapa rukun pertama ni sangat-sangat penting? Sebab ia ibarat kompas moral ajaib kita. Ia bagi kita kuasa dan arah hidup yang jelas gila. Bila kita lafaz je syahadah tu, hati kita automatik lock untuk sembah Allah sahaja. Tak ada benda lain. Dan pastinya, ia ajar kita untuk dengar kata Allah dan ikut jejak langkah superhero sebenar kita, Nabi Muhammad SAW. Bila kompas moral ni dah betul, confirm perjalanan hidup kita sentiasa selamat. Seterusnya, kita tengok rukun kedua pula, mendirikan solat 5 waktu. Benda ni dengan cemerlangnya menunjukkan macam mana kita boleh bawa ibadah dalam apa jua yang kita buat hari-hari. Tak kiralah kita tengah healing kat tepi pantai sambil tengok alam ciptaan Tuhan ke, atau tengah semangat panaskan badan nak main futsal dengan kawan-kawan, solat ni bukti kita bersyukur tau. Lagipun, pergerakan dalam solat tu sendiri buat badan kita makin cergas dan sihat. Okey, sekarang kita beralih ke tiang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan. Bab ni mesti korang boleh relate sangat kan? Cuba ingat balik memori manis korang duduk relax kat meja makan, tenung je lauk pauk depan mata sambil kira detik nak tunggu azan maghrib. Walaupun masa tu perut tengah berkeroncong kelaparan, letih, tapi bila azan je, punyalah gembira dan tenang rasa hati tu. Serius, ni salah satu momen paling best dan dekat di hati dalam agama kita. Tapi, abang nak ingatkan sikit, puasa ni bukan setakat tahan diri dari bedal ayam goreng yang rangup atau minum air sirap Bandung ais tu je tau. Sebenarnya, ia adalah satu training camp khas untuk hati kita. Puasa ni ajar kita supaya tahap kesabaran kita tu level tertinggi punya. Secara tak langsung, ia sedang bina akhlak wira yang mulia dalam diri kita. Kita belajar rasa apa yang orang susah rasa dan itu akan buat kita jadi hero berjiwa besar yang sangat baik hati. Sekarang, kita gerak ke tiang asas yang keempat. Mengeluarkan zakat. Korang perasan tak, konsep bayar zakat ni rupanya nampak sama je macam bila kita tolong kawan sapu daun kering kat halaman rumah. Macam, apa kaitan kan? Sebenarnya, mesej dia sebiji sama. Dua-dua perbuatan ni pupuk sikap rajin membantu orang yang mungkin dalam kesusahan. Secara tak langsung, ia merapatkan lagi bonding atau silaturahim sesama kita. Komuniti kita pun automatik akan jadi sangat harmoni dan saling menyayangi. Dan akhirnya, kita sampai ke tiang asas yang kelima, menunaikan haji di Baitullah untuk yang mampu. Perkara yang paling menarik pasal benda ni ialah, cuba korang hayati perjalanan yang sangat agung ni. Umat Islam dari seluruh pelosok dunia, pelbagai rupa dan bahasa, semuanya berkumpul setempat, bersatu pakai pakaian putih yang suci dan ringkas. Boleh kata, ini macam grand finale atau kemuncak perjalanan rohani kita yang betul-betul melengkapkan ke semua 5 tiang rukun Islam tadi. Jadi, poin paling penting kat sini ialah kita wajib sungguh-sungguh percaya, beriman dan amalkan ke semua 5 rukun Islam ni secara konsisten. Kalau korang berjaya bina ke 5 tiang asas ni kuat-kuat dalam diri, abang garanti ini adalah tiket VIP untuk korang capai kejayaan sebenar. Bukan je kejayaan cemerlang kat dunia ni, tapi kejayaan yang juta-juta kali ganda lebih hebat yang menanti kita kat akhirat kelak. Inilah rahsia sebenar nak jadi seorang Muslim yang luar biasa hebat.
Untuk tutup perjalanan sembang kita hari ini, abang nak kongsikan satu contoh baris ayat yang sangat simple tapi penuh magic. Saya maafkan awak kerana Allah. Indahkan bunyinya. Makna dia sangat mendalam tau. Jadi, abang nak tinggalkan satu cabaran kecil untuk adik-adik semua. Macam mana korang nak mula amalkan akhlak Muslim yang cantik ni hari ni juga? Mungkin boleh mula dengan senyum dan maafkan kawan kita. Fikir-fikirkanlah tau. Okeylah, selamat membina asas ajaib korang sendiri. Jumpa lagi nanti. Bye.